Tak semua orang sesuai ambil Mounjaro, Saxenda, Ozempic, Wegovy ke apa ke kan. Dalam video ni saya akan share siapa yang sesuai, apa kelebihan dan apa kekurangan dia. Okay, korang kena mesti sampai habis. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Koshana. Welcome back to the Yaman's channel. Okay, so siapa sebenarnya yang sesuai ambil suntikan-suntikan dia ni kan? Yang pertama, BMI yang lebih 30 ataupun BMI yang 27 yang dah start ada pre-diabetic. Okay, yang tak sesuai siapa? Orang yang ada kanser thyroid, orang yang ada masalah penghadaman yang teruk, orang yang ada radang pankreas. Okay, so ni antara orang-orang yang tak sesuai nak ambil suntikan Mounjaro dan sebagainya lah. Apa beza ubat kurus yang tradisional, yang lama dengan ubat kurus moden ni? Kalau dulu, dia fokus on perah habis-habis lah. Maksudnya tingkatkan metabolisme lah, apalah semua kan. Ibaratnya macam kita duduk dalam kereta tu, kita tekan pedal minyak tu to the max. Itulah ibaratnya. So apa jadi? Badan kita ni dia paksa bekerja lebih daripada biasa. So mungkin dia akan menyebabkan kita punya jantung berdebar-debar, mungkin sampai tahap anxiety. Lepas tu kita akan rasa burn out. Berbanding dengan ubat kurus moden ni, dia tiru, dia mimik kita punya hormon dalam badan. Nama dia adalah GLP-1. So apa jadi? So yang pertama adalah dia kurangkan rasa craving sebab dia hantar signal dekat otak, dia kata aku dah kenyang, macam tu. Yang kedua, dia akan slowkan penghadaman. Tapi ni bagi sedikit temporary side effect lah. Ni yang menyebabkan kadang-kadang ada orang bila dia start ambil Mounjaro semua ni, dia akan start rasa nausea nama dia, yang masa mual-mual tu, dia akan rasa loya dan sebagainya lah. Dan yang ketiga, dia akan stabilkan gula dalam darah. So tak berlaku lah insulin spike tu. That's why sebenarnya dia ni didesign untuk pesakit kencing manis, nak make sure nak stabilkan gula dalam darah dia orang lah. So basically Mounjaro dan seangkatan dengannya, dia bukan directly bakar lemak kita, tapi dia buat kita rasa macam tak nak makan. Dia buat kita rasa tak lapar, macam tu lah. So itulah yang bestnya, sebabnya dia skip the struggle part. Bila kita nak turun berat ni, benda yang paling susah sebenarnya nak kawal nafsu makan. Mungkin kita boleh diet seminggu 2, tapi bila lama-lama tu lagi-lagi raya ke apa ke kan, kenduri ke apa, susah nak kawal. So that's why tak bertahan lama tu. Baru buat 2 minggu, sebulan dah musnah dah diet kita. So dengan adanya suntikan yang macam ni, dia skip the struggle part. Sebab itulah dia dinamakan miracle drug. Effortless dia nak turun tu. Tapi ada satu part dia kurang. Kat mana tu? Okay, go to part number 2.